Okay geng, so inilah dia reel nombor 2 kita dari Wazilin 1520 ratio 5. Okay, so untuk reel ni memang saya tak pernah servis, tak sempat nak servis. Okay, masa dekat trip, apa yang saya sempat buat, tukar dia punya drag washer je lah. So secondary drag washer ni kita tukar kepada carbon tech. Daripada yang asal pakai gasket, kita tukar kepada carbon tech. So apa lagi yang saya buat, saya greasing dia punya gear balik lah. Main gear dan pinion gear. Itu je yang saya sempat buat. So ada sedikit isu dekat reel ni. Okay, 3 biji bearing dah agak kasar. Okay, ni bearing drive shaft belah kiri dah kasar, drive shaft belah kanan pun dah kasar, pinion belah kanan pun sama dah kasar. Okay, untuk bearing lain semua cantik lagi. Bearing handle knob, bearing worm gear smooth lagi. Spool bearing 2 biji ni pun smooth lagi. Ok, sekarang kita tengok dekat gear pula. Ok, untuk surface gear, saya tak kata benda ni karat. Ni lebih kepada oxidation lah, oxidize. Ok, surface masih lagi smooth. Ok, untuk belah atas dia pun masih lagi licin, tak ada isu. So itu sajalah masalah yang ada dekat reel ni. So untuk bearing-bearing yang kasar ni, kita try cuci dulu, greasing balik. So unless masalah tu tak selesai, kita akan tukarlah kepada yang baru.